Kita daripada Beting Rimba Kimsat akan pergi ke ladang cendawan kita. Kita akan memetik cendawan ya. Okey. Ya, okey, kita ada ladang cendawan di belakang tapak Kimsat belakang ya. So kita akan melalui tandas kita lah. Tandas dan juga shower-shower. Okey. Okey, baik. Itu salah satu pengunjung kita. Ingin rafting ya. So kita sebentar lagi akan sampai ke tempat cendawan lah. Okey, banyak spesies cendawan ada kat sini. Termasuklah telinga kera, cendawan busut, cendawan tiram. Dan itu dia, nampak. Kita ada banyak cendawan kat sini. Nampak ya? Okey. Okey weh. Cara dia. Kalau kita jumpa cendawan di sini. Ni namanya cendawan busut. Kita jangan potong. Kita cabut. Cabut perlahan-perlahan. Nampak. Saya cuba cabut. Okey. Cabut. Cabut. Nampak. Lagi panjang, lagi sedap sebenarnya ni. Nampak. Kan? So, cendawan ni dia rasa seakan-akan daging. Okey. So, kita akan cabut. Okey, kita cabut apa yang ada. Benda ni tak boleh tunggu-tunggu. Nampak je kena cabut. Cabut. Okey, pastikan yang putih ya. Kalau dah macam ni kata Mak Saleh non edible more lah. Dia dah keras. So macam tu. So nampak melata cendawan kita. Melata cendawan kita. Okey. Apa yang saya dapat tahu, bila ada kelekatu musim hujan akan tumbuh cendawan. Ada setengah orang kata mitos. Tapi kalau kita ikut kajian saintifik lah, bagi diri saya kelekatu itu mengandungi banyak protein ya. So bila dia bergabung dengan salah satu sumber spora cendawan ni, so protein tu akan gain sebagai baja ataupun nyubur kepada spora cendawan. Okey. So kita kutip semua apa yang ada. Macam seronok tak? Nampak. Cendawan. So geng, kalau di tempat korang apa nama cendawan ni, mungkin ada lama yang berbeza, boleh komen di channel YouTube saya ya. Okey, nampak. Okey, sebenarnya banyak lagi. Sampai ke bawah-bawah tu sana. Okey, nampak. Banyak tu. Nampak yang putih-putih tu cendawan semua. Tu. Banyak lagi. Okey. Kita ke sana pula. Nampak bawah tu. Segar bugar lagi. Nampak banyak ya. Cantik-cantik ni. Nampak ya. Cantik. Cabut lagi. Ada lagi. Kalau jumpa otai-otai dia marah saya ni. Kalau otai-otai jumpa cendawan ni, dia korek tanah ni sampai ke hujung akar. Sebab itu katanya yang paling sedap. Tu ada lagi. Di bawah ni pun ada. Tu sana. Nampaknya kita kena hiking sikit lah. Dulu ni bukit-bukit nampak banyak. Okey, sila komen kawan-kawan. Sahabat-sahabat handai yang pernah melalui pengalaman ini memetik cendawan, mengutip cendawan. Nampak bakul pun hampir penuh. Banyak lagi kita tak kutip ya. Okey.
So kita akan kutip lah seberapa mana yang sempat dan yang elok-elok saja. Okay, jumpa di next video. Like, share dan subscribe channel YouTube saya. Oh, saya nampak kat tebing tu macam mana nak turun tu ya. Banyak dah. Okay, jumpa lagi. Bye-bye.